بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat, hadirin, hadirat ahli majlisul ilmi Masjid Darul Muhajirin yang dikasihi dan juga yang dihormati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan taufik hidayah tunjuk ke Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita sambung pengajian kita mingguan pusingan saya, iaitu setiap hari Sabtu malam Ahad selepas solat maghrib. InsyaAllah seperti biasa kita nak kembali ngaji sambungnya akan tafsir dan juga hadis Nabi SAW, yang mana kita telah ambilnya pada kali yang dulu sebagai kali yang pertama tafsir di dalam juzuk yang ke-30, iaitu mulai daripada suratul Naba, 5 ayat yang pertama. Kita telah ambil pengajaran ayat yang pertama sampainya kepada ayat yang kelima serta muqaddimah pendahuluan dia, nama surah Naba ada, nama dia gapo kata, dan juga apakah sebab yang turunnya beberapa ayat daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ayat yang surah yang ke-78. Hari ini kita rasa katanya setiap orang adanya buku bersama, ketakhijah bersama untuk kita nak mengaji dengan ada buku sikit lah. Nak mengajinya dengan ada buku, tamuhannya kalah lah. Kita ada kalah sedikitnya molek untuk kita dhabit ngaji supaya dengan ponok ataupun ngaji supaya dengan sekolah universiti tak ada gapo. Tulis sedikit insya-Allah taala gapo yang yang kita dapat dan juga tidak adanya dalam kertas ini kita tulis insya-Allah taala. Surah An-Naba, surah yang turunnya di Mekah, 40 ayat semua, dan juga dinamakan surah An-Naba. Makna An-Naba'u iaitu berita besar. Berita besar. Kita telah hurai dah dulu katanya An-Naba dalam nama ini dan juga ayat yang kedua Anin Naba'il Azim, itu tu berita besar. Maksud besarnya yang ulama tafsirnya dua. Satunya iaitu An-Naba'ul Azim, Quran Muhammad ataupun Nabi benar yang Allah Subhanahu wa taala suruh wari sebarnya kepada sekalian manusia, iaitu Al-Quranul Karim. Quran ini adalah berita yang besar. Semua isi yang adanya dalam Quran berita besar. Dan juga tak ada makhluk mana dalam dunia ni boleh nak terima berita besar hebat ini melainkan manusia seperti kitanya sahaja. Allah Subhanahu wa taala sebut akhir suratul Ahzab, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a." Kalaulah Quran ini turunnya di atas bukit, hancurnya
dan juga pecahnya bukit itu. Tak boleh nak terimanya dengan kebesaran berita yang besar ininya, iaitu Quran. Dan juga satu ayat lagi Allah Ta'ala royak juganya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Quran ni Allah Ta'ala biasa nak buat turunnya kepada langit dan juga bumi, tapi dua-dua makhluk ini, langit dan juga bumi, tak boleh nak terima Quran. Beratnya Quran, sehingganya wa hamalahal insan, manusia sanggup nak terima ambilnya Quran, nak ambil Quran, nak pergi Quran. Innahu kana zaluman jahula, walaupun tabiat asalnya Allah Ta'ala tahu dah, katanya manusia seperti kita ni ada sentiasa adanya, biasa adanya dua perkara. Zaluman, Allah Ta'ala bukan tak tahu, katanya kita manusia ni buat salah banyak. Zaluman ni buat salah banyak, banyak dosa. Yang keduanya jahula, sentiasanya jahil. Manusia ni duduk dalam keadaan jahil. Kalaulah Allah Ta'ala tak hajar kita gapo, dan juga biarnya kita tubik daripada perut ibu kita, baik mana duduk dalam perut ibu, tubik mari, duduk baik tunya di atas dunia ini, la ta'lamuna syai'an, tak gerti gapo ni. Kalaulah Allah Ta'ala tak ajar, tak gerti gapo sikit abu kita hari ni. Tapi hari ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi mata, wi telinga, wi nya hati untuk boleh pakai, guna, wi geti, dan juga hilangnya daripada kejahilan. Nak wi hilangnya daripada kejahilan. Atau berita besar yang pertama Quran. Yang keduanya berita besarnya, berita besarnya iaitu janjian balasan hari kiamat. Janjian balasan hari kiamat. Ni berita besar. Kitab gambar katanya manusia ni kafir masa tu di Mekah. Turun di Mekah ke surah ni. Nabi ni turunnya Quran, dan juga di antara risalah yang Nabi kena mengajak mendakwah sahabat, selain daripada ajak orang semua kepada Allah Ta'ala, beritahu kepadanya masyarakat Mekah, katanya masuk Islam lah, beribadatlah kepada Allah, kerana di sana akan adanya hari balasan. Jauh dari dunia ni akan dapat balasan baik pada hari kiamat. Tak jauhnya pada dunia ini dengan Allah Ta'ala akan kena balasan ataupun binasa, azab, seksanya pada hari kiamat. Ini katanya janji hari balasan iaitu hari kiamat. Berat juga. Manusia duk hidup molek-molek. Hidup dengan nak mabuk boleh. Nak berdecak dengan orang tina, zina dengan orang tina, jahiliyah. Semasa belum Nabi mari orang panggil tak? Semasa jahiliyah, semasa jahil. Semasa jahil, ambil orang tina mari nak caingan orang tina baik mana? Boleh. Masa jahiliyah. Sehingganya di antara adat orang jahiliyah masa tu sangat menghina, merendahkan orang tina. Apabila orang tina mari uzur, amat gila jahnya orang tina yang mari uzur. Dikirakan katanya orang tina mari uzur adalah orang tina yang cemar. Amat gila jah. Tapi hidup dengan sedap, mabuk dengan dunia orang panggil. Kerana kepada dia Nabi katanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah gok bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Syurga bagi orang kafir. Tapi orang Islam usaha nak buat dunia ni adalah syurga bagi dia. Jadi dunia ni orang kafir, syurga bagi dia. Nak apa boleh, nak minum arak boleh, nak zina boleh, nak judi boleh. Nak apa dia lagi, nak bunuh orang. Usaha selamat walaupun ada unek tara mana pun, usaha cari jalan nak selamat daripada unek-unek pun, kalau bunuh orang boleh. Buat jahat gapo dianya boleh. Tapi duk dia Muhammad mari royak katanya, jurulah kamu masuklah Islam, berimanlah kepada Allah, jurulah kepada Allah Ta'ala, kerana hari akhirat adanya hari balasan. Lalu lafaz dia ini bengang orang panggil. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang kita akan baca. Maka an-nabaul azim itu maknanya besar. Hatullah ya.
Kerana di antaranya benar isi yang ada dalam Quran sebut hari kiamat. Sebutnya hari kiamat. Banyak ayat yang sebutnya di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Maka hari ini kita nak sambung iaitu ayat yang kena seterusnya, tapi walau bagaimanapun kita ambil bacaan bersamanya sedikit. Ayat yang pertama sehingganya ayat yang ke-16 tak apa, ayat dia adalah ayat yang panak-panak insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama turut saya piping dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Alhamdulillah, itu belah ayatnya pertama. Kita mengaji dah pada kali yang kedulu 5 ayat yang pertama. Ayat yang pertamanya, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Iaitu mereka di sini maksudnya orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek. Bukan tanya untuk nak tahu sungguh dak. Tanyanya yatasaalun, tanyanya dengan secara mengejek-ngejek tentang bilakah nak datangnya hari kiamat Muhammad. Hari kiamat hamu dak royak katanya akan datang. Janji katanya rena-rena hari kiamat akan datang tu bila? Tanya kepada Nabi SAW. Maka amma yatasaalun, Allah Ta'ala jawab sendiri, anin naba'il azim, iaitu mereka tanya tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula pada hari kiamat untuk menerima balasan hari kiamat. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun di sini ni iaitu mereka ragu, tak beriman. Mereka ragu
tidak beriman dengan hari kiamat, sertanya mereka berselisihan mengenainya. Selisih. Sungguh kedak Muhammad. Pening buat dianya. Nah, katanya sungguh kedak nak berlaku, boleh hadi nak berlakunya hari kiamat. Kalla saya'lamun. Kalla, janganlah mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Thumma kalla saya'lamun. Sekali lagi janganlah mereka berselisih. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Ayat 5 ayat ini ni marinya Allah Ta'ala tekan rena-renanya hari kiamat itu berlakunya semua. Hari kiamat, nah, rena-renanya akan berlakunya sungguh. Nah, dengan sebab itunya khija kita ni nak kenal hari kiamat ada sungguh, kena ngaji tang piksud bahasa Syiah, kena ngaji ada sungguh tak. Saya alamun, tak tahu, belum nak tahunya pada hari kiamat kita nak buat baik mana, we tahu dulunya dalam dunia ni. Samalah, walaupun ayat ini 5 ayat Allah Ta'ala sebutnya keadaan orang musyrikin yang tak beriman, ragu, supaya benarnya kita ayat dulu katanya setengah. Orang Islam kita pada hari ini, walaupun dianya tahu katanya salah satu rukun iman adalah berimannya kepada hari akhirat, hari kiamat, tapi mengapakah beriman ataupun iman mereka terhadap hari kiamat itu tak ada berinya hidup mereka, hidup seolah-olah katanya beriman sungguh katanya ada hari akhirat, hidup dalam keadaan lupanya hari akhirat. Kalaulah kita ingatnya pada awal surah Baqarah ni, Allah Subhanahu wa taala royak katanya zalikal kitab, kitab ini la raiba fih, tidak ada benar gapo yang nak ragu-ragu. Quran ni tak ada gapo yang kita nak ragu ni, mana katanya songsai. Orang yang dia songsai dengan Quran adalah orang yang tak mengaji Quran dulu. Orang yang apabila mengaji Quran dia akan yakin dengan Quran. Kerana Allah Ta'ala katanya zalikal kitabul la raiba fi, dalam Quran ni tak ada gapo dianya yang boleh kita nak songsai. Hudan lil muttaqin, adalah hudan hidayah bertunjuk kepada orang muttaqin. Biar muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada benda gaib. Di antaranya beriman kepada benda gaib, beriman kepada hari akhirat. Wa yuqimus salat semaya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga infaknya rezeki apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia infak sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada apa yang turun kepada Muhammad. Jadi kita ni kena beriman dengan apa yang turun, supaya kita tidak termasuknya dalam mereka orang yang ragu dengan kebangkitan pada hari kiamat. Selepas daripada itunya ayat yang ke-6 Allah Ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut gapo dia kata yang Allah Ta'ala telah cipta dah. Sudah cipta dah sebelum daripada Allah Ta'ala nak hantar kita mari. Kita semua ni walaupun hari ni kita dalam masjid umur mana-mana, kita beranak mari, kita lahir tubik daripada perut ibu kita, marinya ke atas ke muka dunia ini, kita jumpanya benda ni ada berlaku siap dah dalam dunia. Allah Ta'ala sebut ayat yang kena, alam naj'alil arda mihada, satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptanya siap dah adanya bumi, al-arda, bumi. Allah Ta'ala ada dah kita beranak mari, ada bumi dah. Mengapakah kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Apa duk songsai lagi, duk tak beriman lagi? Katanya Allah Ta'ala kuasa nak menghidupkan orang selepas pada mati. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan mihada,
hamparan. Bumi ni sebagai hamparan untuk kita boleh duk jalan pergi mari. Buat kereta pergi mari. Buat motor pergi mari. Jalan pergi mari. Sikar pergi mari. Ini satunya Allah Ta'ala buatnya syiadah bumi. Belum kita ada lagi. Bukan katanya kita beranak mari ni besar mari, bumi tak ada lagi. Dah, ada syiadah. Ni yang pertama. Yang keduanya wal jibala autada. Di antara benda yang Allah Ta'ala jadi dah, ada dah. Belum daripada kita Allah Ta'ala nak hantar mari dalam dunia ni, iaitu gunung. Jibal ni bukit, fak-fak bukit. Dan gunung ganang sebagai pencang pasoknya. Autada ni seolah-olah kata bukit ni, autada ni sebagai jadi paku kepada bumi. Autada ni jadi paku yang cocok masuk ke dalam untuk nak menegakkan bumi. Menegakkan bumi kemah. Supaya dengan kita nak buat masjid, supaya dengan kita nak buat rumah, kita kena cak saukem turun bawah dulu. Jadi jibal ataupun gunung ganang bukit ni, kira dianya Allah Ta'ala cipta sebagai autada, saulak ataupun kem, saukem kepada bumi ini. Untuk kemah. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang. Allah Ta'ala cipta kita manusia ni ada gu. Jadinya azwaja ni bukan katanya gu ni berpasang-pasang maksud atau yatim tina sahaja tak. Allah Ta'ala ni banyak perkara yang Allah Ta'ala cipta jadi gu. Ada yatim, adanya tina. Adanya sihari, gu sihari ni gu dengan apa? Malam, waktu malam. Gu dengan waktu malam. Allah Ta'ala kita siang hari tu pergi kerja waktu siang hari tengah hari ni, gu dengan apa? Gu dengannya waktu rehat pada waktu malam kena rehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nya dengan apa dia panahnya daripada matahari, cahaya matahari panah. Gunya dengan apa? Sejuknya daripada waktu tengah malam anak boleh. Gu azwaja berpasang, orang panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sang ma ni pen ku orang panggil sang ma pen ku gu dia. Lelaki perempuan. Malam sehari. Tidur khija waktu lagi. Dan juga waja'alna naumakum subata. Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Allah Ta'ala kita tidur, kita tidur. Kitanya tidur. Kerana Allah Ta'ala menciptakan manusia khuliqal insanu dha'ifa. Lemah kita ni, tak tidur tak boleh. Dia tak supaya Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala ni tak ada mengatuk, tak ada kena tidur. Kita ni manusia makhluk yang lemah, ada yang mengatuk dan juga kena tidur. Maka waktu manakah yang Allah Ta'ala kitanya tidur berehat? Naumakum subata, waktu malam, iaitu waktu waja'alna al-laila libasa, ayat ke-10. Waja'alna al-laila libasa, dan juga kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Selimut, untuk selimut tidur waktu malam, berehat. Ini waktu malam. Kita beranak mari ni tidur, kita ni mau tidur. Budak-budak ni dah khijapa, budak ahli baru beranak tidur. Bangun makan tusuk, berak, tidur, bangun makan tusuk, tidur, berak gitu. Gila tiga perkara tu budak. Ni. Dan juga Allah Ta'ala nya beranak marinya kita ada waktu malam dah. Waja'alna an-nahara ma'asha, ayat ke-11. Dan kami telah menjadikan siang hari itu tu dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Masa untuk khija. Masanya untuk khija. Kita bacanya habis dan juga kita ambil pengajaran. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit, 7 pengkat langit yang kuat kukuhnya. Shidada ni kukuh kuat. Ada tiang. Allah Ta'ala royak banyak ayat dalam Qurannya
bighairi amadin tarauha. Langit yang Allah Ta'ala buatnya 7 lapis tu tidak ada tiang. Setengah ulama yang katanya ada tiang, tapi kita tak nampak tengok. Wallah alam lah, sama katanya nak ada tiang tidak ada tiang, Allah Ta'ala kuasa belaka. Tapi yang pentingnya syidada, 7 langit itu nak ada tiang ataupun tidak ada tiang adalah 7 tingkat langit yang kuat kukuh. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami telah mengadakan matahari sirajan, matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurun dari awal air hujan yang mencurah linukhrija bihi habban wa nabata. Waktu hujan apa? Untuk mengeluarkan dengan air itu biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya. Ni 16 ayat yang pertama ataupun ayat yang ke-6 sampainya kepada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala sebut berapa perkara dalam ayat ini, 10 ayatnya, untuk nak hilang, nak perasaan hilang. Perasaan apa? Perasaan yang duk syok lagi, katanya kiamat nak berlaku semua kena. Yang pertama sekali, kita orang Islam ni, kita orang Islam jangan ada perasaan syok katanya kiamat ada kedak ni. Jangan ada. Kerana apabila adanya perasaan syok tu, dia akan jadi punca besar waktu hidup kita tak rasa katanya kena kembali kelik kepada hari akhirat dan juga menerima balasan pada hari kiamat. Ada beza kalau kecek mudah-mudahnya hidup orang Islam yang tidak beriman, tidak yakin katanya hari kiamat, bimbang takutnya tak beza dengan hidup orang-orang yang kafir tidak beriman. Ni semua ni Allah Ta'ala royak ni untuk nak kita yakin. Kalaulah bumi Allah Ta'ala boleh terima, boleh mencipta, langit Allah Ta'ala boleh mencipta, jibal, gunung ganang Allah Ta'ala boleh mencipta, waktu malam Allah Ta'ala mencipta, siang hari dan juga matahari, dan juga Allah Ta'ala waktu hujan dan juga sebagainya. Semua ini Allah Ta'ala kuasa. Apanya Allah Ta'ala tak kuasa nak bangkit hidup nyawa manusia semula pada hari kiamat? Ini soalan katanya Allah Ta'ala sebut sasa ni. Sebutnya sasa untuk nak kita yakin katanya bangkit Allah Ta'ala manusia semua pada hari kiamat adalah benar yang sangat mudah. Benar yang sangat mudah. Kita yang tak biasa ada, Allah Ta'ala ada. Pak kalau hari kiamat nak bangkit benar ada dah. Kita benar ada dah dalam dunia ni. Allah Ta'ala nak bangkit mula, payah mana? Kerana kita ni adalah benar yang kita tidak biasa ada, tapi Allah Ta'ala kuasa nak ada. Kuasanya nawi ada. Di antara pengajaran yang kita nak ambilnya daripada ayat yang ke-6 sampainya kepada ayat yang ke-16 tadinya, yang pertama sekali, hidup manusia ni Allah Ta'ala telah sedia cadangnya belakang dah belum daripada kita nak beranak. Gapo tiap Allah Ta'ala cadang? Bumi ada dah. Belum kita nak ada tu bumi ada dah. Bukit gunung ganang ada dah. Dan juga kita ni belum nak beranak tu kan. Jangan lupa katanya cukup 120 hari ni malaikat Allah Ta'ala hantar malaikat mari tiup roh, catatnya perkara bikatbi rezeki ajal, amalan hidup nak jadi pada mananya, gembira, masra ataupun duka cita, Allah Ta'ala catat belakang. Di antaranya yang Allah Ta'ala catat dah pasangan kita, kurang kita, kita, isteri kita yang akan menikah dengan kita di atas dunia ini. Allah Ta'ala waktu ada dahnya dalam dunia ni sebelum daripada kita beranak, manusia yang belum daripada kita adanya tidur, bangun waktu siang hari, adanya kena kerja cari rezeki. Ada dahnya sebelum daripada kita beranak, siang hari, malam, langit, matahari, anak bulan, semua tu ada belakang dah. Allah Ta'ala sedia cadangnya untuk kita. Dan juga seolah Allah Ta'ala katanya
Allah Ta'ala nak we kita mari hidup dalam dunia ni, Allah Ta'ala cadai benda ni semua Allah Ta'ala sebut saat ni, semua itu adalah keperluan kita. Keperluan ni adalah benda yang kita perlu kena pakai dalam hidup di atas dunia ini. Perlu. Pasal siapa orang katanya, เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ Hidup dalam dunia ni kalaulah ada waktu siang hari saja, tak ada waktu malam, boleh hidup tak? Susah. Kalaulah ada waktu malam saja, tak ada waktu siang hari, boleh hidup tak? Susah. Kalaulah Allah Ta'ala hidup dengan waktu malam saja, tak ada waktu mana yang boleh nak pergi cari rezeki, susah. Dan juga supaya kita ni apabila Allah Ta'ala nya lahir mari hidup dalam dunia ini, untuk kita khabar katanya Allah Ta'ala tak hatta kita mari dengan sia-sia dia panggil. Hatta mari lepas ikutlah menaduk ba'na. Nah, tidak ada sedar katanya sebenarnya semua yang Allah Ta'ala beri, bumi, langit, pasangan, tidur, bangun cari rezeki, siang hari, malam, langit, matahari, itu Allah Ta'ala hattanya kepada kita untuk memeliharakan hidup kita di atas dunia ini. Ya, soalan katanya adalah rumah besar dia panggil bumi ini. Matahari untuk pelihara kita. Waktu malam pelihara kita untuk kita ambil waktu malam untuk berehat. Siang hari untuk ambil pakai cari rezeki. Mana katanya Allah Ta'ala tak ada katanya hayung kita mari hidup nak macam mana ikutlah, nak ada siang hari malam hari, nak ada matahari cerah ke gelap sama. Tak, Allah Ta'ala hatta semua makhluk itu cadadanya untuk tanda katanya Allah Ta'ala itu sebagai Rabbul Alamin sungguh. Rabbul Alamin, Allah Ta'ala duk bimbing kita, duk jaga kita, duk cara kita, tak ada lepas kita. Ya, tak adanya lepas kita hidup dengan tidak ada gapo yang kita boleh nak ambil pakai faedah. Yang keduanya, pengajaran yang kita boleh nak dapat juganya daripada ayat semua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini ni untuk berkhidmat kepada kita. Dunia untuk berkhidmat kepada kita. Bukannya untuk kita semua ataupun berkhidmat kepada dunia. Allah Ta'ala menciptakan semua ini untuk berkhidmat kepada kita. Bumi, apa Allah Ta'ala mencipta? Untuk jadi tempat tinggal kepada kita, untuk kita boleh duduk. Allah Ta'ala menciptakan gunung ganang buat apa? Untuk bantu tegak dunia. Tegak dunia. Nah, habis tu gapo orang panggil po kaufai ni, apabila dia ada masalah dia akan menetuk bukit seperti Allah Ta'ala yang tadi katanya autada, sebagai paku yang nak menegakkan bumi ini, tak sewi pecah, tak sewi pandin wai. Tak sewinya jadi bumi ini hancur dengan sebab ada paku dah tegak. Allah Ta'ala winya matahari untuk faedah apa kepada kita? Cahaya. Untuk jadi cahaya cerah. Dan juga untuk jadi tenaga. Ambil tenaga daripada matahari, palangan orang panggil. Palangan daripada matahari hari ni. Cara-caranya apabila mari masuknya keadaan harga api kerajaan naik tinggi, hari ni dia menggunanya apa? Solar cell. Solar cell ambil mana? Palangan tenaga dia ambil daripada matahari. Ambilnya daripada matahari. Allah Ta'ala hatta waktu turunnya air hujan, gaponya faedah kepada kita untuk menumbuh dan juga nya fak-fak tanaman ini ni subur. Akhir sekali kita lobok, kita makan wak kayu daripada air hujan Allah Ta'ala belaka tu. Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Dengan sebab itu Islam tunjuk ajar kita ni we pakai faedah daripada dunia, bukannya we dunia pakai faedah daripada kita. Kita ambil pakai faedah dengan dunia. Jangan we kita hidup kita ni duk galai dengan dunia. Kita tak ada masalah gapo nak pakainya harta, teknologi, nak kerja, nak ada kekayaan, tapi semua itu jangannya we jadi benar utama we panggil dalam hidup kita. Ganti tempat sebagai utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Laginya Allah Subhanahu wa taala sebut wa khalaqnakum azwaja. Dan juga kami menciptakan kamu berpasang-pasang. Allah Taala seimbang, bina setiap makhluk ni jadi seimbang. Sosial yang kita faham samadun. Kalaulah Allah Taala ciptanya orang atas saja, dalam dunia ni tak ada orang betina, susah juga. Kalaulah Allah Taala menciptakan dalam dunia ni ada orang betina saja, tak ada orang atas, susah juga. Walaupun melalui hadis Nabi SAW, Nabi katanya akhir zaman ni orang betina akan ramai daripada orang atas. Orang betina akan ramainya daripada orang atas. Tapi Allah Ta'ala apabila orang betina ramai, orang atas sikit, Allah Ta'ala wigapa sebagai untuk nak jadi seimbangan. Satunya kepada orang atas boleh menikah 4 orang tu. Tu dia. Seimbang Allah Ta'ala. Kita nak pergi mikir dan juga sengka katanya syariat Allah Ta'ala, itu ini tak molek, tak sesuai dengan semasa. Tak. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu. Habis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat benar 2 kali yatim ada betina untuk menikah pasangan. Nya siang hari malam hari, kita guna 2 masa ini jadi seimbang. Siang hari hijau berat. Tapi jangannya hijau berat sampai kepada tak guna waktu malam untuk kita berehat. Seimbang. Sama juganya Allah Ta'ala matahari, kalaulah panasnya 24 jam susah juga. Negeri setengah negeri yang sejuknya hampir 24 jam susah juga. Allah Ta'ala seimbang. Ni negeri kita lebih lebih comel untuk kita nak syukur kepada Allah Ta'ala dah ni. 12 jam siang hari, 12 jam lebih kurangnya malam. Setengah negeri waktu malam tu waktu malam net jam, setengah negeri waktu siang hari net jam sahaja, tidak seimbang. Ini negeri kita. Habis tu jangan kita melampaui, orang panggil hijau siapa kepada tak rehat, dan juga rehat siapa tak hijau bukan juga. Berehat siapa tak hijau bukan juga. Dan juga ibadat, Islam suruh ibadat, tapi kalaulah ibadat siapa kepada tak tidur, tak berehat, tak nya hak kepada tubuh badan, tak boleh juga. Tidur siapa kepada lalai daripada ibadat, tak boleh juga. Agama Islam adalah agama seimbangan, orang panggil. Agama yang timenya sama-sama. Ni apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutnya dalam ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Kita kata azwaja sini bukannya laki bini atas tinah aja tak. Gugur orang panggil siang hari malam. Panas sejuk. Panasnya sejuk. Sama juganya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalau manusia Ini ayat cerah menyata katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti mana sebut dalam surah yang lainnya. Allah Ta'ala menciptakan orang yatim dan juga betina. Tak ada fetisam dalam Islam. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Ta'ala sesungguhnya aku menciptakan manusia daripada yatim dan juga betina. Tak ada pet yang ketiga. Mai fetisam naik Islam tak ada. Mai fetisam naik Islam. Dan juga tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menikah ni untuk adanya nasal bakah. Menikah ni ada bakah. Salah satu maqasid orang panggil tu hikmat ataupun kebaikan yang besar yang Islam dan juga Allah Ta'ala mensyaratkan menikah ni untuk nak sebarkan bakah kita ni khalwah khasah. Dengan teratur. Ada bakar molek, katanya anak kita pia mak pak dia, cucu kita pia mak pak dia, ada bakar. Kalaulah tidak adanya menikah ni, tak adanya menikah, maka hak yatim, hak tina nak pergi tidur dengan yatim mana boleh. Kadang-kadang beranak lekat perutnya boleh anak tak tahunya seorang mana pak dia, orang panggil bakar gapo anak. Bakarnya bakar gapo sehingganya
Kalau kita tengok unik-unik negeri Syia sendiri dalam bab beracun kita, anak kita pakai bakar mak ke pakai bakar pak. Cai nam sakun pa ke cai nam sakun me. Pak kalau kita tanya katanya apa kena pakai bakar pak? Untuk kita tahu kata bakar pak mai mana? Pak iaitu nam sakun bakar pak itu tunjuk katanya ini budaknya daripada bakar ni. Ini budak ni daripada bakar ini. Nah, kerana ini adalah peraturan manusia yang Allah Subhanahu wa taala letak syiadah. Beranak mari besar kena nikah. Nikah kena ada anak. Nah, menikahnya kena adanya anak. Apa lagi pengajaran yang kita ambil dapatnya daripada ayat seperti ini yang kita bacanya laginya iaitu semua ini adalah nikmat yang besar yang kita lalai. Seperti semua tadi lah. Allah Ta'ala wika pada diri kalau kita nak nikmat, bumi nikmat juga. Tidur nikmat. Waktu malam nikmat. Siang hari nikmat. Wi langit nikmat ke tak wi langit? Nikmat juga. Allah Ta'ala winya cahaya. Wi cerah molek cahaya, nikmat. Wi air hujan turunnya daripada langit, nikmat. Semua tu adalah nikmat. Tapi banyak mana kita manusia hari ni, kita orang beriman ni, kenal Allah Ta'ala dah ni, banyak mana yang kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang nikmat yang besarnya kita abaikan. Abaikan ni mana katanya kita mongkam, tak ada syukur mana. Ada bumi hidup hari ni, syukur lagi. Ada langit molek tapala kita, syukur lagi. Ada waktu malam boleh tidur, siang hari boleh kerja, syukur lagi kepada Allah Ta'ala. Banyak kan nikmat besar-besar ini kita abaikan, kita lupa nak syukur kepada Allah Ta'ala. Ni fangan manusia. Dia ni manusia ni apabila boleh barulah nak syukur. Wasa kata nak syukur, tapi benar yang boleh lama dah Allah Ta'ala milik lama dah, kurang mana nak syukur. Kurang mana nak syukur. Apabila benar yang ada lama tu hewan lama dah, milik lama dah, rumah lama, kereta lama, bagi tengok orang ada kereta baru, rasa katanya lupa nak syukur kereta buruk-buruk yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tengok apa? Tengok orang yang boleh benda baru. Padahal benda lama itu yang ada dah tu patut kita syukur. Habis tu Nabi ajar katanya, apabila nak tengok orang dalam dunia ni, orang yang ada dunia, we tengok orang yang paling rendah. Nak tengok dunia yang ada pada orang lain, we tengok orang yang ada dunia paling rendah daripada kita, susah daripada kita. Tapi kalau lah nak tengoknya orang yang jauh, orang yang ada akhirat, baik dia, we tengok dianya orang yang paling jauh daripada kita untuk kita nak jauh. Dunia ni kalau orang yang ada milik ke dunia, harta, benda, kereta, rumah, we tengoknya orang yang paling susah, paling rendah daripada kita. Apa? Untuk kita rasa juganya nak syukur kepada Allah Ta'ala. Kerja berat, rezeki bolehnya sikit. Kita cuba tengok budak-budak yang duduk waktu su di Faidai. Tahan panah. Kita syukur kepada Allah Ta'ala hari ni kita boleh kerja pak senang-senang. Banyak mana keluarga yang susah nak kerjanya tahan panah. Kerja berat-berat dalam keadaan panah dan juga sebagainya. Hari ni untuk kita banyak syukur. Semua yang Allah Ta'ala beri ni untuk kita beri banyaknya syukur kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita Allah Ta'ala tak beri tidurnya satu malam, penat. Allah Ta'ala tak beri hujannya setahun. Allah Ta'ala tak turun hujan. Wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjan. Tak turun hujan. Marah, gari-gari je. Gari-gari yang telah lepasnya musim marah, gari-gari je. Setengah kampung semayanya istisqa 2 kali. Maya dah hujan tak turun, maya lagi. Kalaulah sepanjang tahun Allah Ta'ala tak turun hujan, kita nak duduk boleh baik mana? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang setengah nikmat itunya, banyak nikmatnya kita dapat dengan tak minta Allah Ta'ala beri. Dan juga beberapa nikmat, banyak nikmat juga yang kita nak tapi Allah Ta'ala tak beri. Ada duit banyak mana pun kita tak boleh beli nikmat itu daripada Allah Ta'ala.
Khususnya contohnya apa dia orang panggil kesihatan badan. Kesihatan badan. Itulah kitanya berapa 10 ayat pada malam ni kita nak masuk kepada hadis pula. Kesimpulannya Allah Taala wari semua ini tujuan besarnya nak kita ada keyakinan katanya kalaulah Allah Taala ada bumi sebelum kita beranak, bukit, dan juga Allah Taala nya benda-benda yang di gua ada siang hari, ada malam. Allah Taala menciptakan langit 7 lapis itu dengan secara kuat kukuh. Matahari daripada cahaya daripada matahari waktu hujan, untuknya nak nya biji-biji dan juga tumbuh-tumbuhan itu sumber besarnya. Semua itu kalaulah ada kuasanya Allah, kita ni manusia adalah makhluk yang kecil. Apanya Allah Ta'ala tak kuasa nak bangkit kitanya pada hari kiamat. Untuk kita nak hilang. Nak hilangnya alladhina hum fihi mukhtalifun. Jangan kita ragu. Hai modความสงสัย. Habisnya perasaan songsai katanya kiamat itu akan berlakunya sungguh, dan juga Allah Subhanahu wa taala kuasa sungguhnya nak bangkit kita pada hari kiamat. Walaupun ayat ini turunnya kepada Nabi untuk Nabi pergi baca kepada musyrikin, kata hey musyrikin, ning semua makhluk ini benar, setiap benda ini Allah Taala kuasa cipta. Apanya Allah Taala tak kuasanya nak bangkit ataupun hidup semula, hidup buat kamu pada hari kiamat. Kita pun orang Islam baca surah Naba, tambah keyakinan. Yuqinun, tambah keyakinan. Jangan termasuknya dalam ayat Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kena nanti sampai akhirat dulu baru nak yakin. Tak ada masa. Mimi welalau newanan kalau lagi sampai hari kiamat baru nak yakin. Minta doa bokok kepada Allah Taala tara mana pun Allah Taala tak akan kembali kita klik mari dalam dunia ini untuk buat amal yang soleh. Tak ada. Yakin tara mana pun pada hari kiamat. Habis itu pentingnya kena yakin semenjak ini, dan juga buatlah amalan yang soleh dengan keadaan yakinnya ada hari kiamat semenjak dunia ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita tafsir dalam surah An-Naba. Kita sambung daripada ayat yang ke-17 pada minggu depan. Kita nak masuknya kepada kitab hadis pula, iaitu Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Mukhtasar Sahih Bukhari ada hadis sekalinya kita tamat habisnya, iaitu hadis nombor 38. Hadis nombor 38. Kita nak sambungnya pada malam ini hadis nombor 39. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu husni islamil mar'i. Husni islami mar'i, eloknya Islam. Husni ni elok comelnya Islam al-mar'i, satu-satu orang. Islam satu-satu orang, elok comelnya belah mana Allah Taala sebut. Kita duduk dalam Kitabul Iman lagi Kitabul Iman. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. يعني hadis yang ke 39. Jadi hadis yang ke-39 ini ni. Hadis yang ke-39 ini ni Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia dengar Nabi, sami'a, dengar daripada Nabi. Dengar daripada Nabi sendiri. Nabi sebut balah mana? Idza, apabila aslama, masuk Islamnya seorang hamba, abdu, seorang hamba masuk Islam. Masuk Islam makna katanya sebelum daripada tu kafir lah, tak beriman kepada Allah. Aslama, masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, fahasuna, dia berjuh, dia buatnya Islam dia tu jadi elok molek.
Fahasuna islamuhu, wa'wi Islam dia tu hasan, molek, baik. Masuk Islam ni juh lah. Hanya mana masuk Islamnya, tak juh ada masuk Islam. Masuk Islam sebab nak nikah. Nah, masuk Islamnya sebab apa dia? Sebab habuai dunia. Apabila dia masuk Islam, maka dia orang Islam yang juh. Masuk Islam sungguh. Masuk Islam sungguh ni mana katanya masuk dengan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, masuk Islam dengan hati, kata kalimah dengan hati dan juga baca katanya dengan lidah. Tu orang panggil tu masuk Islam sungguh. Apabila dia masuk Islam ni, masuk Islam tu pun Allah Ta'ala ampun semua dosa dia ke masa kafir. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam ni boleh nak apuhnya, nak orang panggil tak yahdimu ni hancurkan semua kejahatan sebelum daripada dia masuk Islam, habis belaka. Allah Ta'ala apung orang panggil. Semua yang dia buat, kullu mu'siyatin orang panggil. Dan juga dia berjuruh makna katanya selepas mengucap semaya, ngaji semaya dan juga buat semaya 5 waktu sehari. Semaya 5 waktu sehari. Maka selepas daripada itunya, Allah Subhanahu wa taala fahasuna islamuhu, wala mana itu Allah Taala ampun belaka zalafahani, dosa dia semua itu tu Allah Subhanahu wa taala apungnya belaka. Dan juga wakana, dan juga selepas pada tu Allah Taala winya qisas. Qisas ni ba'da, selepas daripada demikian itu Allah Taala wi qisas. Qisas ni mana kata balah. Kalau ayat Quran bunuh balah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, bunuh balah. Tapi balah sini ni maksud katanya orang Islam apabila dia buat satu hasanah, al-hasanah satu kebaikan. Satu kebaikan orang Islam yang dia buat bi'ashri amthaliha, samanya dengan 10 kebaikan, 10 ganda. Bi'ashri 10 amthaliha, supaya dengan dia 10 ganda. Dan juga Allah Ta'ala kuasanya nak gandanya daripada satu kebaikan sampai kepada 10 itu sampai kepada 700 dha'fin, 700 ganda. 700 ganda. Tawikun 700 sampai kepada 700. Dan juga dalam hadisnya daripada 700 itu pun Allah Ta'ala kuasa nak sampai kepada ila adhaf, berganda-ganda daripada 700 sampai kepada kita nak bila tak boleh. Misalnya katanya, misalnya kita nak buat kebaikan ke apa, kita senyum kepada orang saja, senyum. At-tabassum, al-ibtisam orang panggil. Senyum ni adalah sedekah Nabi Raya, satu kebaikan. Senyum sekali, pahala Allah Ta'ala akan beri sampai ke 10 ganda ataupun sampai kepada 700 ganda. Kalau nak nampak lagi dalam Qurannya, Allah Ta'ala katanya kita sedekah sekuk. Samanya dengan 10 kebaikan, samanya dengan 700. Sekuk, seolah-olah katanya kita sedekahnya 700 kuk. Nengbat. Dengan ikhlas. Yunfiquna fi sabilillah, syaratnya kena fi sabilillah. Syarat kena Allah Ta'ala. Gananya sampai kepada 10. Wasayyi'atu, selepas itu wasayyi'atu, dan juga kejahatan yang dia buat bimithliha. Allah Ta'ala nak catat ni sama. Kalau waksa takab neng, 2 takab song, 3 dosa takab 4 ganda. Tapi kebaikan ganda sampai kepada 700, kejahatan tak ganda sampai 10, tak ganda sampai 700. Apa dia sini? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Nak uwi kita banyak orang panggil. Nak uwi kita rasa kata gerai nak buat kebaikan, dan juga nak uwi rasa katanya tak saya buat jahat apa. Tak payah dah buat jahat apa. Biasa. Tapi buat baik boleh 700. Long tun neng ban boleh 700, piye tak saya.
Nah, lontunnya sekuk bolehnya 700. Pianya tak sah. Nah, selepas dia masuk Islam, kita supalah ni, bukan maksud atas hadis ni khususnya kepada orang yang baru masuk Islam mu'alaf. Tak, kita supa hari ni. Kita semaya, pahala gana siapa 700. Maya sunat, satu semaya sunat, gananya siapa 700. Fardu, siapa 700 juga. Walaupun semaya jemaahnya samanya dengan wala 7. Wala 7, kalulah bi asyri amsalihah, wala 7 kun 10, 270. Kalulah gananya dengan 700, ambil 27 kun dengan 700 lah. Kalau semaya di rumahnya pahala sore, kalau Tuhan nak gananya 10, apa 700. Tak samanya dengan semaya apa dia? Dengan semaya jamaah. Nah. Dan juga Allah Taala katanya, nah, illa ayyatajawazallahu anha. Kalulah Allah Taala tak say nak buat satu kejahatan, Allah Taala catat sama so. Bah kalau Allah Taala tak catat. Kalulah Allah Taala tak catat, wa qad ya'fullahu anha. Boleh jadi Allah Taala tengok katanya dosa kita sah ni apa? Bersalah, wi maaf kepada kita. Tajawazan ni lakah tak kira. Mai kit banci kepada kita. Tak usah catat. Nah, wi maaf dan juga tak senya nak seksa binasa orang yang buat jahat itu lakah. Dua perkara ni. Buat dosa, emanya Allah Ta'ala catat sama dengan satu dosa, ataupun emanya Allah Ta'ala lakah. Tak apalah. Hamba ku sore ni dia buat dosa lama sekali, nampak kata tak sengaja mana ni, Allah Ta'ala lakah, tak catat. Mengkam dosa kita yang buat. Maka, apanya yang kita dapat daripada hadis ni? Satunya, Islam yang sebenar, kita masuk Islam, boleh nak ampunnya semua dosa sama adanya dosa halus dan juga dosa besar. Nah, dosa halus dan juga dosa besar. Yang keduanya, setiap dosa besar itu setiap dosa besar malaikat syirik sah. Waktu baik syirik sah. Dosa besar banyak. Dalam kitab Al-Kabair bagi Imam Az-Zahabi, waris semua 70 dosa besar. Dosa besar mula-mula sekali syirik. Setiap dosa besar waktu baik syirik tak tepi, Allah Subhanahu wa taala prom nak wi maaf dan juga wi keampunan kepada hamba dia. Malaikat so ya syirik Allah Taala mai prom ti jahai apai. Nah, mai prom ti jahai apai tak sewi. Dunia ni Allah Taala prom nak wi apai kalulah Allah Taala hendak. Sama juga nya akhirat Allah Taala prom ti jahai apai setiap dosa besar. Kalulah Allah Taala hendak masyiah, so malaikat so ya syirik Allah Taala tak prom nak wi apai. Hak cia-cia akhirat kalau kelegi ada dalam banci syirik Allah Taala mai hai apai nena 100%. Tapi dalam dunia ni Allah Taala prom jahai apai merai. Prom ti jahai apai kata me kita minta keampunan dengan Allah Taala. Tapi kalau kita dia tak ada rasa nak taubat kepada Allah Taala, jangan harap katanya dosa syirik itu Allah Taala nak ampun kepada kita. Syirik. Nah, ini masuk oleh hadis ni lah. Maksudnya illa ayyatajawazallahu anha. Kalulah Allah Taala nak lakah tak sewa kira. Dosa besar, ya Allah Taala sehingganya kalulah dosa besar, kalulah Allah Taala hendak Allah Taala lakah. Ini hadis yang pertama nah. Hadis yang keduanya babu ahabbud din ilallah adwamuhu. Ahabbu ad-din, ad-din agama yang sangat disayangi, ahabbu sangat disayangi, ilallah oleh Allah Taala, agama yang sangat disayang oleh Allah Taala, adwamuha iaitu berterusan, jaga semua, wa amalan wa semua, tak ada butuh, tak banyak apa, sama dalam pasal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Aisyah isteri Nabi duduk dalam rumah. Nabi kelik mari. Dakhala masuk.
Bahawa Nabi kelip mari, Nabi dakhala, masuk alaiha, masuknya ke dalam dalam rumah Aisyah. Masuk ke dalam rumah, wa indaha, di sisi Aisyah adanya satu orang perempuan. Masuk ke dalam rumah, ada satu orang perempuan mari zirah Aisyah. Ada orang betina lain satu orang duduk dalam rumah sekali dengan Aisyah. Nabi kelip mari. Maka Nabi tanya, man hadhihi, biya ni? Man, siapa? Hadhi, ini orang perempuan. Qalat, Aisyah jawab katanya, fulanah, seorang perempuan, seorang betina lah. Tapi yang Aisyah sebut banyak sikitnya, sebut nama sudah, tazkuru, sebutnya min salatiha, daripada semaya dia. Orang betina ni Nabi semaya banyak dia. Aisyah puji orang betina tu depan Nabi, katanya itu orang betina adalah orang yang semaya banyak. Puji dengan orang panggil tak cencom kelai depan Nabi. Katanya betina ni maya rajin, Nabi maya fardu rajin, maya malam rajin. Puji depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW katanya madihah, puji lah. Ibadat banyak, semaya banyak. Nah, sehingganya setengah riwayat katanya daripada ahli Madinah ni orang betina, tak ada orang betina mana daripada ahli Madinah yang ibadat banyak, semaya banyak banding dengan orang betina ni, riwayat lain. Dan juga apa dia Nabi royak mah, Nabi royak. Nabi sebut kalimah mah ni mana kata cukup dulu Aisyah, buti dulu mu nak puji dia. Nabi apa? Nabi sekat. Nah, kafi, buti dulu mu hai Aisyah daripada nak pujinya dia orang betina itu dengan melampaui. Puji banyak lajak ni Aisyah ni. Nabi kata puji dulu. Nah, kerana puji banyak lajak ni bukan molek dalam Islam lah. Puji banyak lajak boleh. Dalam hadis ada katanya kalau ada orang puji depan kita, suruh baik ambil pasir bagi muka, tak ada puji. Kerana puji banyak lajak tu menjadi punca besar buat orang yang kena puji, rasanya ujub dan juga kibir. Rasa katanya ujub ni, rasa katanya ujub apa? Bangga diri dan juga takabur akhir sekali. Dan juga adanya di antara hadis katanya Nabi hajar dalam Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi silapnya, Allahumma ghfirli. Apabila dari puji kita, ya Allah ampunlah kepada aku. Rabbana la tu'akhidna. Dan juga jangan ambillah apa yang kami buat salah. Kita ni setiap orang tak ada siapa tak ada salah. Ada manusia nampak kita berjuh ni kerana mereka tak nampak kejahatan yang kita buat. Bahawa apa tak nampak kejahatan yang kita buat? Allah Ta'ala katuk. Kalau Allah Ta'ala tak katuk kejahatan kita setiap orang ni, tak ada siapa juh seorang buat di dunia ni. Allah Ta'ala katuk. Nah, maka Nabi SAW katanya mah, buti dulu. Alaikum bima tutiqun. Nabi katanya buatlah kamu ke atas kamu itu dengan apa yang kamu kuasa. Tutiqun, yang kita ada orang kuasa. Apabila semaya fardu tu cik ada, semaya sunat buatlah sekadar orang kita. Jangan rajin kelajak sampai kepada semaya malam panjang malam tak berehat langsung. Jangan. Tutiqun sekadar kuasa. Puasa, habis tu Nabi katanya puasa ni tiap hari boleh tak? Islam larang puasa tiap hari nah. Kerana peringkat puasa yang paling afdal kali puasa sehari wuti sehari, puasa sehari wuti hari. Islam tak save kita puasa setiap-tiap hari. Nak mari rajin banyak kata nak puasa tiap hari tak boleh. Sama juganya dengan ibadat-ibadat yang lain lah. Fa inna ad-dina yusrun, kerana agama ini agama mudah. Jangan kita dok terik dengan diri. Ibadat kena kuat, semaya kena kuat, baca Quran kena kuat lajak sampai kepada melampaui lajak tak boleh juga. Fa wallahi, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, fa wallahi la yamallu Allah Ta'ala tak cemu. Cemu ni mana kata tak apa panggil tak puas. Sehingga nyafak kita ni puas, penat daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita ni semaya banyak tu tak cemu nak balas pahala kepada kita.
Tapi bimbang kalau kita ada terik buat ibadat terik lajak sehingga akhir sekali tinggal terus tak buat bila-bila. Yang naknya di sini iaitu al-istiqamah. Suruh kita ni istiqamah. Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dan juga adalah agama yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala banyak sekali. Ma dama alaihi, sentiasa berterus ada di atas ibadat itu oleh sahibuhu, tua dia. Wak sikit-sikit. Tam noi-noi, tak sama-sama. Jangan buat banyak, bertinggal, bermuak, tinggal tu tak buat langsung. Hak ni Allah Ta'ala tak kena. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kena. Ni hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua. Hadis yang terakhir pendek-pendek insya-Allah, kerana hadis Umar tu kita dengar dah baru ni Arafah. Hadis yang ke-41-nya babu ziyadatul iman wa nuqsani. Bab tambah iman ada kurang. Daripada Anas, Nabi SAW bersabda katanya, yakhruju, keluar daripada api neraka, minan nar, yakhruju, keluarnya satu orang daripada api neraka, man, sesiapa yang qala la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dalam hati dia itu waznu sya'iratin min khair, ada kebaikan dalam hati dia nya sekadar gandum saja, biji gandum. Kata la ilaha illallah tapi kebaikan dalam hati dia tu ada sekadarnya berat, sekadar wazan ni berat, wazan ni timelnya berat sekadar satu biji gandum. Tubik daripada api neraka. Ada iman sekadar tu selamat daripada api neraka. Wa yakhruju minan nar, tubik keluar daripada api neraka juga sesiapa yang kata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah. Burrah supa, burrah ni. Nah, burrah ni supa dengan benar apa dia, supa dengan biji gandum supa juga. Halus sangatlah. Dan juga lafaz yang ketiganya, yakhruju wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarrah min khair, ada kebaikan sekadar biji sawi. Biji sawi ni mana katanya atom. Kalau hari ni atom biasa tak nampak tengok dengan mata, kena tengok dengan kelong khayal baru nampak. Mana katanya halus sangat. Adanya kebaikan walaupun halus tak nampak tengok dalam hati, dengan bersama adanya kalimah syahadah la ilaha illallah boleh masuk syurga. Tapi apanya Nabi sebutnya yakhruju minan nar, tubiknya daripada api neraka kalau dia ada dosa, tak ada taubatlah. Ini orang panggil tak al-usat, orang yang ada kalimah tauhid tapi ada dosa, maka di hari akhirat dia kena ginya bakar ataupun kena seksa, loplang dosa dia, apa dosa dia di dalam api neraka dulu. Ni yang katanya iman walaupun sedikit tu ada dalam hati terhadap la ilaha illallah, kena akan jadi ahli syurga. Syarat sah, jangan mati dalam keadaan tinggal kalimah syahadah la ilaha illallah. Ini syarat. Kerana apabila tinggal masuk neraka kekal. Yang keduanya yang kita dapat daripada hadis ni, orang yang buat dosa besar, dosa halus, hari akhirat dia tak kekal dalam api neraka. Mereka dosa besar syirik. Dosa besar saja yang akan kekalnya dalam api neraka kalau tak ada taubat, syirik. Kalau dosa lain tak kekal. Habisnya bila dosa bakal daripada api neraka, ada kalimah syahadah, tubik, masuk syurga. Masuk syurga. Nah, maka hadis ni adalah hadis yang Imam Al-Bukhari warinya letak katanya iman yazid wa yanquh. Iman setiap orang berbezanya iman di dalam hati satu orang. Ada tambah, ada kurang. Hak ni adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah, tak serupa dengan pegangan yang sesat lain yang katanya dak, iman ni adalah stokor, tak kurang tak tambah. Salah. Ahli sunnah wal jamaah pegangannya iaitu iman adalah tambah, ada kurang, ada besar, ada halus, ada besar, tambah dengan buat baik kepada Ta'ala, kurang dengan buat maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita pada hari ini dua hadis. Sambung kita pada minggu yang ke depan pula dengan masa yang terhad. Wa nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yarzuqna ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.